suruh dia cermin motor dia dengan motor buang. Lu tak payahlah nak cermin-cermin, nak kemut-kemut, duk. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku menikahi dia. Amin. Allah selamatkan kamu. Kali ni adik cakap dia apa dia? Abang akan tunaikan permintaan adik. Kalau abang tak tunaikan, abang kena pandang peti. Adik nak menunaikan haji lah bang. Pihak tabung haji ada kuota-kuotanya. Kena tunggu giliran. Berapa lama tu, cik? 2018. Oh, 2018. 2018. Dok, aku rasa lebih baik kita hentikan buat khabar main-main ni, Dok. Kau tak takut ke? Kalau kita ni siap-siap baik bulan kena pandang peti, Dok. Astaghfirullahalazim. Kalau lu orang betul-betul power, gua belah lu orang jari. Okey. Abang akan hantar adik naik motor ni pergi haji.